Yang mencari Forza 250 tu, yang tunggu stok lama-lama, cari kedai mana tak ada stok kan. Okey, mai beli kat Abang Gero. Tapi Abang Gero tak ada lah Forza 250. Abang Gero ada Forza 300. Okey, yang ni Forza 300, motosikal terpakai. Motor ni didaftarkan pada tahun 2020. Jadi first kali kita nak tengok apa? Dia punya mileage dululah. Untuk mileage motor ni 43,418 km tahun 2020. Lepas tu kalau kita tengok jajan-jajan apa yang ada, nombor satu windshield lah. Windshield dia memang boleh turun dan naik, tapi yang ni owner dah buat curve sikit lah. Dia jadi nampak macam jahat sikit lah kan. Okey, itu windshield satu. Lepas tu kalau kita tengok dekat depan ni, okey, dia buat ala-ala carbon fiber. Okey, lepas tu magak depan carbon fiber. Ini brake level, dia tukar yang alloy punya. Dia punya sidul mirror boleh adjust lah, boleh buka, boleh tutup. Lepas tu sini ada satu tempat phone holder. Okey, lepas tu belah sini pun dia pakai alloy punya, boleh lipat. Alright. Lepas tu sini ada satu cakar. Ini yang bagus punya ni sebab memang keras gila. Okey. Kalau kita tengok cushion dia semua okey, cuma sini je ada sikit luka-luka sikit dekat situ. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat sport rim, red candy ni, red candy. Sober belakang dia dah tukar yang adjustable punya. Okey, yang sub tank punya. Lepas tu belakang pun dia pakai ala-ala carbon jugalah. Alright. Lepas tu kalau kita tengok sebelah sini, warna baru lah. Warna baru. Alright. Jadi motor ni memang cun-cun Cina ya. Mileage baru 43,000. Dia punya bunyi dia macam ni. Exhaust lain jugalah. Owner dah upgrade lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ni meter dia apa? Meter dia. Padu lah. Owner lama buat apa Abang Gero tak tahu lah, tapi memang padu lah. Okey, jadi untuk motor ni Abang Gero nak buat jualan, 3 jenis jualan. Nombor 1 jualan secara cash. Harga cash Abang Gero nak lepas dengan harga RM RM21,550 on the road, siap insurans third party. Kalau untuk loan pula, 2 jenis loan. Loan pertama tanpa slip gaji lah. Orang yang bekerja sendiri, orang yang buat bendang, orang yang berniaga kecil-kecilan, orang yang bekerja dengan orang yang tak ada slip gaji, orang yang tak bekerja. Jadi tak ada dokumen, senang kata. Deposit RM4,900. Boleh tarik 4 tahun, bulanan 544. Boleh dapat Forza 300 ni. Okey, ataupun kalau yang ada slip gaji, nak bulanan rendah